A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa bagi support untuk akak. Akak ucapkan terima kasih juga kepada yang dah like, share dan subscribe. Hari ini akak akan sampaikan satu kisah seram yang bertajuk 19 hari tersesat di Gunung Tahan. Apa yang dah berlaku sebenarnya? Jom bersama dengan akak. Ini adalah kisah benar. Keajaiban mungkin dah menyelamatkan Nur Umaysarah Samiun, 21 tahun atau Umay, yang sesat di Taman Negara Pahang dekat Gunung Tahan selama 19 hari pada 7 Februari 2008. Korang mesti pernah dengar kisah ni. Masa tu penuntut tahun akhir Diploma Perakaunan dekat Universiti Teknologi Mara UiTM Arau Perlis ni menyertai 35 lagi rakan lain dalam ekspedisi Komandos Kesatria sebelum tersesat selepas melihat pokok bonsai. Akibatnya, Umay ni berjalan sejauh 30 km dan hilang berat badan sebanyak 15 kg. Selami perasaan gadis cekal yang bergelar My Komando ni. Keadaan fizikal selepas ditemui, Alhamdulillah, Mai sihat. Cuma selepas 19 hari perut Umay ni kosong dan tak menjamah makanan korang. Umay masih perlu menyesuaikan diri dengan tidak boleh makan terlalu banyak. Yang lain mungkin kulit Umay sahaja yang masih belum baik dan ada luka-luka serta keadaan kaki yang masih bengkak. Umay cuma sapu krim dan minyak je. Kalau hendak dikira parut memang banyak, tapi tak apalah asalkan Umay sihat dan selamat. Perasaan Umay ketika dia mula sedar yang dia tersesat. Umay trauma apabila mengenang detik-detik bermalam seorang diri dalam hutan tau. Ada ketikanya Umay menangis dan hilang semangat. Umay ingat lagi, bila dah masuk hari keempat, semangat Umay mula luntur dan bila waktu malam, Umay solat istikharah minta petunjuk dari Allah sama ada hendak teruskan perjalanan atau tunggu je dekat situ. Pada malam tu Umay bermimpi guru pengiring suruh Umay tunggu sebab bantuan akan tiba. Tapi bila Umay fikir mungkin orang tak nampak Umay jika terus berada di kawasan tu, Umay mula berjalan lagi. Umay redah apa saja yang ada sehingga ada ketikanya kaki Umay dipenuhi dengan pacat, tapi Umay biarkan je. Dan bila kenyang, pacat tu pasti akan jatuh lah kan. Kulit tangan jangan cakap lah, bercala-bala dan darah mengalir. Umay tak terasa sebab mau cepat keluar dari situ je, mau keluar dari hutan tu je. Itu yang Umay fikirkan. Umay sebenarnya penakut, tapi Umay sendiri tak tahu dari mana datangnya kekuatan ketika tu. Mungkin ia berkat doa orang ramai. Umay juga dia menunaikan sembahyang fardu dan solat sunat walaupun pakaian Umay koyak tau. Umay agak je bila waktu sembahyang dan arah kiblat sebab Umay yakin Allah ada di mana-mana. Umay tak pernah jumpa apa-apa yang pelik atau menakutkan. Umay tersesat disebabkan kecuaian sendiri. Penglihatan Umay bukanlah ditipu oleh makhluk halus. Hanya burung, cengkerik dan serangga kecil je yang Umay nampak. Bunyi mereka lah yang menjadi penghibur untuk Umay. Umay tak nak menakutkan diri sendiri dan selalu bercakap pada diri yang malaikat tu lebih banyak daripada syaitan. Umay juga rasa bertuah sebab tak suka menonton cerita ataupun filem seram. Kalau tak, mesti Umay terbayang-bayang kan, sebab masa kat hutan tu pernah juga terlintas filem dan jangan pandang belakang. Tapi nasib baiklah Umay ni tak pernah nak menonton filem tu. Tapi Umay ingat satu pengalaman di mana Umay fikir ajal Umay dah tiba. Masa tu hari ke-11 tau. Sedang Umay berjalan-jalan, Umay tak perasan dia dah berada dekat tebing air terjun dan ketika tu Umay tergelincir dan terus jatuh ke dalam sungai korang. Umay hanya mengucap panjang sebab dalam fikiran Umay, mungkin Umay akan mati kat situ sebab Umay tak pandai berenang. Apa yang Umay tahu ketika tu hanyalah melonjak-lonjak badan ke atas je. Umay tarik tudung sebab rasa dah terbelit dah dekat leher tudung dia, dan ketika menolak badan ke atas, Umay terpijak batu dan masa tu Umay tolak badan kuat-kuat lah ke atas dan terus berpaut pada batu kat situ. Umay selamat tapi cermin mata Umay hilang. Selepas kejadian tu Umay berehat 5 hari lah sebab kaki Umay dah cedera kan. Masa tu Umay banyakkan solat sunat dan
Umay bertasbih, Umay berdoa dan tak ada henti memanjatkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah setiap kali sujud, Umay berdoa sebanyak 40 kali. Umay minta Allah ampunkan dosa Umay. Umay minta hantarkan bantuan dan selamatkanlah Umay masa tu. Memang Umay bimbang dan alami dugaan yang berat sekali. Bila cermin mata Umay dah hilang. Dalam keadaan ada cermin mata pun jarak penglihatan Umay dah terbatas. Ini kan pula bila dah hilang cermin mata dia, apa yang Umay boleh buat? Umay perlu bertahan, dan selepas peristiwa lemas sungai tu, Umay semakin yakin ajal Umay belum tiba lagi. Umay kuatkan semangat, dan apa yang bermain di fikiran Umay ialah kawan-kawan yang sedang menduduki ujian subjek e-commerce. Umay rasa menyesal sebab kalau Umay tak gatal nak tengok pokok bonsai tu kan, mungkin Umay tak sesat dan sedang menduduki ujian tu. Dia rasa sejuk hingga ke tulang tau. Apa yang boleh Umay kongsi ialah suhu dia sejuk sangat. Lebih-lebih lagi tidur di atas batu yang tak rata dan berdekatan dengan sungai. Baju yang dipakai pula basah sebab jatuh dalam sungai kan. Dan setiap kali terjaga dari tidur, kaki Umay rasa tegang dan perit. Sejuk dia terasa hingga ke tulang. Sejuk sangat. Bagaimanapun Umay bersyukur sebab masa dia sesat tu, malam bulan mengambang tau. Jadi tak adalah gelap sangat. Umay juga bertuah hari tu tak hujan. Kalau tak entahlah, takut pula kalau difikirkan semula. Alhamdulillah lah tak hujan. Makanan yang difikirkan, selain coklat coki yang Umay makan selepas sesat kan, makanan terakhir yang Umay ambil bersama kawan-kawan sebelum tu hanyalah Nestum 3 dalam 1 tu. Umay cuma teringat kuih muih dengan teh ais, kuih ketayap, roti jala dengan kari kentang. Umay tak ada makanan kegemaran sangat sebab Umay bukan jenis yang cerewet dan memilih. Mungkin sebab itulah badan Umay tu berisi sikit. Masa hari ke-18, Umay jumpa trek ke kem Teku tau. Jadi Umay fikir jugalah, dia dah berada di laluan yang betul sehinggalah Umay sampai ke kem Sungai Putih, tempat bertemu dengan jurupandu dan 2 orang pelancong asing tu. Masa sampai dekat kawasan lapang kem tu, Umay dia tengok sebuah beg berwarna merah dan Umay nampak ada objek bergerak-gerak tu. Andaian sebab mata Umay tak nampak dengan jelas kan, dan Umay menjerit minta tolong. Masa tu Umay tengok objek tu terus bergerak, dan bila dah dekat rupanya pelancong asing. Sebab masa tu jurupandu dah pergi ke sungai. Bila dengar Umay menjerit, jurupandu Ubaidillah Dais datang dan tanya Umay datang dari mana. Selesai menceritakan apa yang berlaku, barulah Ubaidillah ni tanya Umay ni sesat ke dalam hutan tu, dan dia bagi tahu pada Umay gerakan mencari Umay ni rupanya dilakukan di tempat lain. Dia teruslah bagi Umay makan biskut Tiger dan minum Milo. Ubaidillah ni jugalah yang masakkan Umay nasi dan terus bersama dengan seorang lagi pelancong membuat panggilan meminta bantuan lah time tu. Ketika mula-mula menjamah makanan, Umay rasa rahang dia sakit tau. Rasa macam tak boleh nak dibuka. Tapi Umay makan jugalah perlahan sebab badan dah bertenaga sangat. Dah lama sangat dah sesat. Masa tinggal dengan pelancong tu lah Umay berbual dan bertanyakan latar belakang mereka, dan rupanya mereka datang dari Rusia tau. Malam tu Umay tidur dekat kemah Ubaidillah dan mereka berbual. Umay pula rasa gembira sangat dan berbual tak berhenti-henti. Umay rasa seronok sangat-sangat. Dia bertemu semula dengan keluarga dia selepas 19 hari. Mula-mula sekali jumpa ayah dia kan, Umay tanya pada ayah dia, ayah tak pergi berniaga ke hari ni? Selepas tu Umay dengar ayah dia cakap dengan suara tersekat-sekat. Umay tahu ayah dia menangis, tapi yang lebih penting dia tahu yang Umay dah selamat. Umay sedih sebab menyusahkan keluarga. Umay juga diberitahu ayah dia sendiri sanggup berulang-alik dari Johor Bahru dan meninggalkan jualan ikan dengan sayur semata-mata untuk turut serta dalam gerakan mencari Umay. Umay tak serik untuk mendaki. Umay teringin nak mendaki Gunung Kinabalu, tapi kan semuanya terpulang atas keizinan ayah Umay. Sebab semasa Umay sesat tu, ahli keluarga terutamanya ayah Umay ni merupakan orang yang sangat risau lah tentang keadaan Umay. Umay tak nak mereka bimbang macam tu lagi. Jadi itulah pengalaman yang pada akak lah tak ada unsur-unsur seram kat situ, kecuali keseramannya bila kita berada di tempat yang asing, bila kita berada di tempat yang kosong. Kosong tu maksudnya tak ada siapa-siapa dekat situ, hanya diri kita saja. Dan yang paling penting, Umay dah membuktikan bahawa dekatnya dia pada Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang membantu dia untuk balik ke tempat yang lebih selamat macam tu. Kebergantungan kita adalah pada Allah. Semoga kita ni
sentiasa dalam rahmat perlindungan Allah. Kita ambil apa yang baik, kita tinggalkan apa yang buruk. Jangan lupa korang untuk like, share dan subscribe. Kongsikan pengalaman seram korang, sama ada yang baik atau tidak, supaya kita sama-sama jadikan sebagai teladan baik korang. Assalamualaikum. Bye.